Buat urusan ke Unify, ujung-ujungnya ke kafe. Cantik Kafe Mesra by Petronas. Assalamualaikum. Sekarang kita pergi ke Cyberjaya, ke TM Point. Ni bangunan TM Point. Bangunan TM Point. Ini dekat mama. Ya. Jom. Oh, tu sana Universiti Malaya. Kita ada urusan sikit. Jadi siapa-siapa yang ada urusan bab Unify, pergi ke ni. Ke ni parking bawah ni. Oh tak, parking bawah sana apa? Masuk atas tu. Ni TMHQ. Itu masuk tapi parking berbayar. Tak berbayar lah. Ni TM Point. Kita masuk dulu ya. Untuk masalah Unify boleh datang ke sini. Ni. Oh, dah buka. Sebelah situ belum lagi. Ini apa lagi? Untuk yang ini, untuk apa yang lain ni? Mesra juga pada dalam itu. Kedainya tu mungkin apa itu. Saya tengok apa dia tu. Nasi lemak dia pun bungkus macam itu. Macam beg dia tu. Batik. Dekat Unify ni. Dekat TMHQ di Cyberjaya. Dah ada kafe Mesra. Cantik nasi lemak dia. Gambar batik. Caramel coconut bar. Dalam ni lagi. Brown sugar. Belum ada dalam. Dalam apa? Belum ada dalam ni lagi. Oh, dalam tu tak ada. Jadi kita kena inilah. Ke dalam ni je. Dia ada mesra. Semua mesra. Kafe mesra. Yang sana nanti kedai mesra. Belum lagi, masih opening soon. Tak siap lagi. Buat urusan ke Unify, ujung-ujungnya ke kafe. Cantik Kafe Mesra by Petronas. Ni batik dia ni Siapa yang nakkan beg tu? Beg tu batik dia kala kuning. Yang dulu tu hijau. Kala basic dia hijau. Ni macam orange tu. Siapa-siapa yang buat urusan ke Unify di TM HQ, pergi ke kafe Mesra tu. Selagi stok masih ada kata dia. Yalah, urusan kita dah siap. Kita dah dapat kafe. Tadi pergi beli kopi. Sekarang ni kita nak balik. Nak ambil dulu anak sekolah. Tu sana Universiti Malaya tu. Oh, tu nampak bangunan tu. Depan tu je. Dah sampai sini dulu video kali ni. Assalamualaikum. Selalunya ada straw dia orang bagi. Memang tak ada dah. Yang masuk rumah yang buka. Sekejap dulu mama tu kan.